Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini kita baca dua kisah lagi. Satu kisah dakwah Nabi SAW kepada Sayyidina Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu. Dan kisah yang kedua, dakwah Nabi SAW kepada Sayyidina Adik bin Hatim radhiyallahu anhu. Kisah yang kedua ni panjang sikit ni, insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma tanna hikmataka wa shukran min ghadaina wa ya rahman rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dakwah Nabi SAW kepada Sayyidina Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu. Sayyidina Muawiyah bin Haidah Kusyairi radhiyallahu anhu kata bahawa aku telah datang kepada Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, aku tidak datang kepada Tuhan sebelum ini. Disebabkan aku telah bersumpah lebih banyak daripada dari bilangan jari-jari ini bahawa aku tidak akan datang kepada Tuhan dan aku tidak akan menerima agama Tuhan. Beliau berkata demikian sambil menggenggam jari-jari sebelah tangannya ke dalam tangannya sebelah lagi. Tetapi Allah SWT tetap juga membawa aku datang kepada Tuhan. Sekarang aku datang kepada Tuhan sebagai seorang lelaki yang tidak mengetahui apa-apa kecuali ilmu yang sedikit. Sungguhnya aku ingin bertanya dengan nama Allah SWT yang Maha Agung. Apakah yang Allah SWT utuskan Tuhan membawanya kepada kami? Baginda SAW menjawab, agama Islam. Apakah itu Islam? Baginda SAW bersabda, kamu mengucapkan bahawa aku telah menyerah diriku untuk taat hanya kepada Allah SWT dan aku telah melepaskan diriku daripada menyekutukan Allah SWT. Kamu juga hendaklah mendirikan solat, mengeluarkan zakat, dan setiap orang Islam patut dihormati oleh orang Islam yang lain. Dua orang Islam adalah bersaudara dan saling bantu-membantu. Allah SWT tidak akan menerima apa-apa amalan daripada orang-orang yang menyekutukan Allah SWT setelah dia menerima Islam sehingga dia meninggalkan orang-orang yang menyekutukan Allah SWT. Yakni dia melakukan hijrah. Kenapakah aku perlu memegang pinggang kamu untuk menyelamatkan kamu dari neraka? Dengarlah betul-betul. Sesungguhnya Tuhanku akan meninggikan dan bertanya kepadaku, adakah kamu telah sampaikan agamaku kepada hamba-hambaku? Lalu aku pun menjawab, wahai Tuhanku, aku telah sampaikan. Dengarlah betul-betul. Hendaklah orang hadir dalam kalangan kamu menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Dengarlah betul-betul. Kemudian kamu akan dipanggil dalam keadaan mulut-mulut kamu akan ditutup dengan satu penutup, yakni kamu tidak boleh berbicara. Kemudian perkara yang pertama sekali yang akan menggambarkan tentang ehwal amalan setiap orang daripada kamu ialah paha dan tapak tangannya. Sayyidina Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu kata bahawa aku bertanya kepada Nabi, adakah ini agama kami ya Rasulullah? Baginda SAW menjawab, ya, inilah agama kamu. Di mana-mana saja kamu berada dan kamu mempelokkan agama kamu, maka cukuplah ia untuk kamu.
Kisah yang kedua, dakwah Nabi kepada Sayyidina Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Sayyidina Adi bin Hatim radhiyallahu anhu kata bahawa apabila sampai kepadaku berita tentang keluarnya Nabi SAW berhijrah ke Madinah, atau keluarnya Nabi SAW diutuskan sebagai Rasul, maka aku merasa benci yang bersangatan. Lantaran itu aku telah keluar dari kampungku sehinggalah aku sampai ke Rum. Dan riwayat yang lain, sehinggalah aku sampai ke sisi Kaisar. Namun begitu, aku rasa lebih membenci datangnya aku di Rum dan Kaisar. Itu lebih daripada kebencianku terhadap keluarnya Nabi SAW berhijrah. Lantas aku berfikir, demi Allah, jika aku datang kepada lelaki itu, sekiranya dia seorang pendusta, maka pasti dia tidak akan dapat memudarkan aku. Dan jika dia seorang yang menang, maka aku pasti akan mengenalinya. Beliau berkata bahawa lalu aku pun datang ke Madinah. Apabila aku sampai, orang-orang ramai berteriak kerana gembira, Adi bin Hatim telah datang. Aku telah masuk berjumpa Nabi SAW. Maka baginda SAW bersabda, wahai Adi bin Hatim, masuklah ke Islam, kamu akan selamat. Baginda SAW ulangi sebanyak 3 kali. Sayyidina Adi bin Hatim radhiyallahu anhu kata, sungguhnya aku sudah ada agama. Baginda SAW bersabda, aku lebih tahu mengenai agama kamu daripada kamu sendiri. Dia bertanya dengan hairan, kamu lebih tahu tentang agamaku daripada aku? Baginda SAW menjawab, ya. Bukankah kamu daripada golongan Arukusyah? Kamu juga memakan seperempat daripada harta Ghainimah kamu. Kamu juga memakan seperempat daripada harta Ghainimah kamu. Aku berkata, ya. Baginda SAW bersabda, ia sebenarnya tidak halal untukku dan dalam agama kamu. Sayyidina Adi radhiyallahu anhu kata, ia benar. Sebaik saja baginda SAW kata demikian, maka aku pun mula merasa rendah diri kepada baginda SAW. Baginda SAW bersabda lagi, aku juga mengetahui apakah yang menghalang kamu daripada Islam. Kamu berpendapat bahawa orang ikut Muhammad hanyalah orang-orang yang lemah dan orang-orang yang tidak mempunyai sebarang kekuatan yang telah dipinggirkan oleh orang-orang Arab. Adakah kamu tahu tentang bandar Hirah? Beliau menjawab, aku tidak pernah melihatnya, namun aku pernah mendengar tentangnya. Baginda SAW bersabda, demi Tuhan yang nyawaku dalam genggamannya, pasti Allah SWT akan menyempurnakan agama ini sehingga keadaan menjadi begitu aman. Lalu seorang wanita yang ditutup keluar dari bandar Hirah dan pergi bertawaf ke Baitullah berseorangan diri tanpa ada siapa penjaga bersamanya. Khazanah Kisra bin Hurmuz juga nanti akan ditawan. Sayyidina Adi bin Hatim radhiyallahu anhu kata, dengan keheranan akan ditawan Khazanah Kisra bin Hurmuz. Sayyidina Adi bin Hatim radhiyallahu anhu kata, dengan keheranan
Sayyidina Adi bin Hatim radhiyallahu kata dengan keheranan, akan ditawan khazanah Kisra bin Hurmuz. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, khazanah Kisra bin Hurmuz dan harta akan dibagi-bagikan sehingga tiada orang yang ingin menerimanya. Setelah menceritakan kisah ini, Sayyidina Adi bin Hatim radhiyallahu kata, lihatlah ini wanita yang datang dari Hirah, wanita yang datang dari Hirah lalu melakukan tawaf di Baitullah seorang diri tanpa ditemani oleh sesiapa dan sesungguhnya aku adalah antara orang-orang yang telah menawan khazanah Kisra. Demi Tuhan yang jiwaku di tangannya, perkara yang ketiga juga pasti akan berlaku kerana sesungguhnya Rasulullah SAW telah memberitahu tentangnya. Dalam riwayat Ahmad rahmatullahi alaihi, Sayyidina Adi bin Hatim radhiyallahu anhu telah dalam riwayat Imam Ahmad rahmatullahi alaihi, Sayyidina Adi bin Hatim radhiyallahu anhu telah berkata bahawa tentera-tentera berkuda yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang ketika kami berada di Akrab. Lalu mereka telah menangkap makcikku bersama beberapa orang lain. Apabila mereka membawa orang-orang tawanan itu kepada Rasulullah SAW, lalu orang-orang tawanan itu telah diarah berdiri dalam barisan. Makcikku berkata, wahai Rasulullah SAW, penolong dan pembantuku telah jauh, anak-anakku juga tiada, sedangkan aku seorang perempuan tua yang tidak dapat diharapkan apa-apa khidmat lagi daripadaku. Oleh itu berlakulah ihsan terhadapku. Mudah-mudahan Allah SWT berlaku ihsan terhadap Tuhan. Lalu Rasulullah SAW tanya, siapakah penolong dan pembantumu? Makcikku menjawab, Adi bin Hatim. Baginda SAW bersabda, dia yang telah lari daripada Allah SWT dan Rasulnya itu. Baginda SAW bersabda, dia yang telah lari daripada Allah dan Rasulnya itu. Makcik berkata bahawa Baginda SAW berlaku ihsan terhadapnya. Apabila Baginda SAW mula bertolak balik, ada seorang lelaki di samping Baginda SAW yang kami merasakan dia ialah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Lelaki itu berkata kepada makcik, kamu mintalah daripada Nabi SAW binatang tunggangan. Lalu makcik pun meminta daripada Baginda SAW, dan Baginda SAW telah mengarahkan agar tunggangannya diberikan kepadanya. Sayyidina Adi bin Hatim radhiyallahu anhu berkata, makcikku telah datang kepadaku lalu berkata, sesungguhnya kamu telah melakukan perbuatan yang pasti ayah kamu tidak akan melakukannya, iaitu pergi meninggalkan aku sehingga aku ditawan. Makcikku juga berkata kepadaku, pergilah kamu kepada Muhammad SAW, sama ada kamu suka ataupun takut. Sebulan telah pergi kepadanya dan telah mendapat sesuatu yang banyak daripadanya, dan sebulan juga telah pergi mendapat sesuatu yang banyak daripada Baginda sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Adi bin Hatim radhiyallahu anhu berkata bahawa atas cadangan makciknya itu, aku telah pergi berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada masa itu terdapat seorang wanita bersama dua orang anak atau seorang anak berhampiran Baginda sallallahu alaihi wasallam. Daripada keadaan wanita dan anaknya itu dapat duduk hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku memahami bahawa Baginda sallallahu alaihi wasallam bukanlah seumpama kerajaan Kisra dan Kaisar.
Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai Adik bin Hatim, apakah yang menyebabkan kamu lari? Adakah kamu lari kerana kamu kena mengucapkan la ilaha illallah? Apakah ada Tuhan lain selain Allah SWT? Apakah yang menyebabkan kamu lari? Apakah kamu lari kerana kamu kena ucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar? Apakah ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah SWT? Mendengarkan itu, aku terus memeluk Islam, dan aku nampak wajah Nabi SAW berseri-seri. Baginda SAW bersabda, sungguhnya orang-orang yang dimukai Allah, baginda SAW bersabda, sungguhnya orang-orang yang dimukai Allah SWT ialah orang-orang Yahudi, dan sesungguhnya orang-orang yang disesat ialah orang-orang Nasrani. Kemudian Sayyidina Adik bin Hatim radhiyallahu anhu menceritakan bahawa orang ramai telah minta sesuatu daripada Nabi SAW. Oleh kerana baginda SAW tidak memiliki apa-apa pada masa itu, maka baginda SAW telah memberi dorongan kepada para sahabat untuk menginfakkan harta kepada orang lain. Lalu baginda SAW telah memuji Allah SWT, kemudian bersabda, wahai manusia, infakkanlah harta yang lebih daripada keperluan kamu. Ada orang memberi satu kantang, ada yang memberi kurang daripada satu kantang, ada yang memberi segenggam, ada yang memberi kurang daripada segenggam. Perawi hadis ini Hadrat Subah radhiyallahu rahmatullahi alaihi berkata, perawi hadis ini Hadrat Subah rahmatullahi alaihi berkata bahawa sepanjang ingatanku, baginda sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ada orang yang menginfakkan sebiji tamar dan ada orang yang menginfakkan sebahagian tamar. Sesungguhnya setiap orang daripada kamu akan bertemu dengan Allah SWT, dan Allah SWT akan bertanya kepadanya soalan-soalan yang aku memberitahu kamu dan peringatan memberitahu kamu sekarang ini. Perawi hadis ini Hadrat Subah rahmatullahi berkata bahawa sepanjang ingatanku, baginda sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ada orang menginfakkan sebiji tamar dan ada orang yang menginfakkan sebahagian tamar. Sesungguhnya setiap orang daripada kamu akan bertemu dengan Allah SWT, dan Allah SWT akan bertanya kepadanya soalan-soalan yang memberitahu kamu sekarang ini. Tidakkah aku telah beri kepada kamu nikmat pendengaran dan penglihatan? Tidakkah aku telah beri kepada kamu nikmat harta dan anak-anak? Maka apakah yang kamu telah hantarkan untuk masa depan kamu? Mendengarkan itu, maka seseorang itu akan mematikan di hadapannya, di belakangnya, di kanannya dan di kirinya. Lalu dia tidak mendapatkan sesuatu apapun. Dia tidak akan dapat memelihara dirinya dari api neraka kecuali dengan bantuan zat Allah SWT. Oleh itu, peliharalah diri kamu daripada api neraka walaupun dengan secebis tamar. Jika itu pun kamu tidak mendapatkannya, maka peliharalah dirimu daripada api neraka dengan kata-kata yang lemah lembut. Sesungguhnya aku tidak bimbangkan kefakiran ke atas kamu. Allah telah pasti akan membantu kamu
dan pasti dia akan memberi kepada kamu dan akan memberi kemenangan kepada kamu sehingga seorang wanita yang ditutup sehingga seorang wanita yang ditutup akan berjalan antara Hira dan Tasrib atau lebih jauh lagi, dan dia tidak takut kecurian pun. InsyaAllah itu tuan. Itulah dia kisah Rasulullah SAW mendakwakan para sahabatnya seorang-seorang tuan. InsyaAllah kita dengan tasbih kepada Allah dan bismillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.